Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan resepi ikan siakap masam manis ataupun sweet sour, iaitu salah satu menu yang amat popular di kedai-kedai makan Thailand. Ikan yang digoreng rangup dan dicurahkan sos masam manis pekat amatlah menyelerakan sekali. Penyajiannya pun begitu mudah. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: satu ekor ikan siakap yang telah Ayung bersihkan, dilumur dengan garam, kunyit dan tepung jagung secukupnya. 3 batang serai yang Ayung ketuk, 4 ulas bawang putih, lebih kurang 1 inci halia, 1 biji bawang Holland, sedikit daun ketumbar, 1 biji lada Benggala, 1 biji tomato, 5 biji cili padi Thailand, 1 mangkuk nenas yang telah siap Ayung potong, cili kisar secukupnya, sedikit perahan air limau nipis, 2 sudu besar kecap soya, 1 sudu kecil gula perang, sedikit serbuk perasa, 4 sudu besar sos tomato, 3 sudu besar sos tiram, dan sedikit garam. Mula-mula kita goreng ikan dalam minyak panas sehingga ikan betul-betul garing dan masak. Kita balik-balikkan ikan supaya masak dan garing keseluruhannya. Kemudian apabila sudah masak dan garing, kita boleh angkat dan ketepikan. Kemudian kita boleh potong halia. Di sini Ayung mayang halus halia. Bawang putih juga Ayung mayang halus. Bawang besar, bawang Holland Ayung potong dadu. Bawang Holland ni Ayung bagi 2, separuh waktu menumis dan separuh lagi diletak di akhir masakan. Kemudian lada Benggala juga kita potong dadu. Tomato juga Ayung potong dadu. Daun ketumbar Ayung potong kasar saja.
cili padi Thailand dibuang tangkai dan potong kecil. Mula kita tumis bawang putih setengah daripada bawang Holland, halia dan serai hingga kekuningan dan naik bau. Kita gaul rata. Kemudian apabila telah naik bau, kita boleh masukkan cili kisar, gaul rata dan tumis lagi sehingga cili betul-betul masak dan garing. Apabila cili telah garing, kita boleh masukkan sos tomato, sos tiram, kecap soya, garam, gula, dan serbuk perasa kalau suka. Gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan nanas yang telah kita potong tadi. Masukkan air secukupnya. Di sini ayam gunakan lebih kurang setengah gelas air. Gaul rata. Masukkan tomato, lada Bangala, perahkan sedikit air limau nipis untuk memberi keseimbangan rasa. Ayu memang suka letak air perahan limau nipis. Kemudian boleh masukkan cili padi Thailand dan lebihan bawang Holland kita tadi. Nampaknya kuah kita dah mula masak dan pekat. Kemudian kita boleh curahkan kuah yang dimasak tadi ke atas ikan. Akhir sekali kita boleh hiaskan irisan daun ketumbar ke atasnya. Alhamdulillah siap dah masakan ikan siakap. Masam manis kita amat sedap dan menyelerkan sekali. Terima kasih kawan kerana sudi menonton dan selamat bercuba hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.